Siapa yang suka running, korang wajib dapatkan kasut ni. Ini adalah kasut running daripada 361 degree Fire Float 2. Harga dia sekarang ni tengah promo. Kalau tak 400 lebih, sekarang ni 200 lebih saja. Limited time offer tau. Aku dah cuba running guna kasut ni, dia menghasilkan pantulan yang baik. Kaki tak rasa tenggelam. Dia punya midsole ni tak terlampau nipis, tak terlalu tebal. Berat dia tak terlalu ringan dan juga tak terlalu berat. Dari segi material, kasut ni menggunakan QT Quick Foam untuk menghasilkan pantulan yang baik ketika running. Kain dia pula dapat mengalirkan haba dengan baik, jadi kaki tak terasa panas ketika running. Mereka kasut ni memang teliti sebab dia menghasilkan desain yang cantik dan selesa. Sebab tu kita bukan boleh guna untuk running saja, nak guna untuk daily use pun boleh, ataupun nak guna untuk sukan-sukan yang lain macam main bowling ke, hiking ke. Desain tapak yang kat bawah ni pula untuk elakkan kita tergelincir masa lalu di permukaan yang licin ataupun berair. Siapa yang kaki dia type V, korang boleh dapatkan kasut ni sebab dia tak pressurekan tapak kaki kita kat bahagian depan. Sebab aku pun kaki type V juga. Bagi aku kasut ni dia dapat deliver apa yang diperlukan untuk seorang runner. Kasut ni dia sesuai untuk advanced runner. Yang beginner baru nak lari pun boleh dapatkan kasut ni juga. Pengilang dia tahu dia perlu menghasilkan produk yang berkualiti untuk pengguna. Overall aku memang puas hati dengan kasut 361 degree ni. Link ada saya sediakan, korang boleh tekan dan order sekarang.